sekarang ni Anwar tengah kalut dengan DAP. Dia memang tengah stres dengan DAP. Ini maklumat, again saya dapat maklumat ni daripada from not lah from the horse's mouth, tetapi dengan orang yang rapat dengan Anwar Ibrahim. Sekarang ini Anwar tengah tertekan dengan DAP kerana DAP mendesak RCI diwujudkan. Cuma kita tuan, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim memainkan benda ini dan melencun kencingkan DAP melencun kencingkan DAP apabila RCI itu ditunda. Tuan-tuan, apa alasan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa alasan melalui Fahmi Fadzil? Dia kata, oh kita berkemungkinan melalui jamaah kabinet kita bersetuju untuk mengadakan RCI setelah siasatan dilakukan. Baik. Dia kata setelah siasatan terhadap share dan siasatan polis terhadap apa orang kata terhadap what do you call that, terhadap mafia corporate. Baik. Tuan-tuan, bila dia kata macam tu, kita yakin bahawa siasatan itu tidak telus. Kita tahu siasatan terhadap saham Azam Baki, siapa yang menyiasatnya tuan-tuan? AG. AG siapa lantik? Perdana Menteri. Siapa yang menyiasat lagi? KSN, Ketua Setiausaha Negara. Atas lantikan siapa Ketua Setiausaha Negara tu? Perdana Menteri. Ketua Setiausaha Negara itu adalah kawan. Oh yalah, for a fact memang dia kawan kepada Azam Baki lah. Dia walaupun mungkin bukan kawan yang betul-betul kawan, tapi kita tahu dia within the system of government tu orang yang sama. Kan mustahil lah mereka tak kenal antara satu sama lain. Mustahil, betul tak? Kan? Jadi kat mana kita kata ada ketelusan? Kemudian bila dia kata polis menyiasat mafia korporat, bukan saya nak mempertikaikan polis itu sangat. Tetapi kalau kita bercerita mafia korporat, sedangkan Azam Baki masih ada kat situ. Azam Baki masih ada kat situ. Mafia korporat ni disiasat oleh polis. Menteri KDN yang menguasai polis itu siapa tuan-tuan? Siapa Menteri KDN yang menguasai polis? PKR. Saifuddin Nasution. Tak, kenapa polis nak kena siasat? Okey, tak apa. Polis nak siasat atas laporan polis, tak apa. Kita teruskan. Tetapi kenapa nak kena tunggu laporan polis itu? Sedangkan RCI ni kita perlu lakukan dengan segera. Tuan-tuan ingat tak? Korek. Linggam, VK Linggam dahulu. Dengan sepantasnya kita buat masa tu. Kita desak, diadakan RCI. Royal Commission Inquiry diadakan. Korek. Ini cubaan untuk nak untuk nak mempengaruhi hakim. Kita kena buat RCI. Dengan segera dan dengan pantasnya kita nak minta benda itu berlaku. Tapi sekarang bila tiba saat kita, kita kena buat siasatan dahulu. Tuan-tuan, what if kalau siasatan tu mengatakan, tidak ada apa-apa. Kami tidak menjumpai apa-apa. So akhirnya apa akan berlaku? Kita telah melakukan siasatan, tidak ada salah laku. Kalau sekiranya kita buat RCI ini tidak tertakluk kepada sesiapa. Royal Commission, nama pun royal. So dia menjawab kepada yang di-Pertuan Agong. Dia maksudnya Majlis Raja-Raja, bukan yang di-Pertuan Agong saja, Majlis Raja-Raja. Dan kalau sekiranya, katalah ada orang kata, kita kena tubuhkan, macam Izzah katalah, kita kena tubuhkan agensi untuk memantau SPRM. Saya tak tahu Izzah ni pandai ke tidak. Izzah tahu tak Zah, yang SPRM tu ada 5 badan pemantau. SPRM itu ada 5 badan yang memantau SPRM. Dan SPRM juga ada board of director yang mana Azam Baki adalah chairman. Dan salah seorang board of director tu saya kenal. Tak nak sebut nama lah kan. Tapi kita kenal. Kan? Jadi dah kalau nak sebut tentang siapa yang akan menjaga SPRM, who's going to guard the guard. Dah ada 5. Tuan-tuan AI je lah tanya, siapakah badan pemantau bagi SPRM? Tuan-tuan AI kan sekarang, cari, Google kan sekarang. Dalam Google, dalam Gemini ke, ChatGPT ke, tuan-tuan akan jumpa. Ada 5 badan sekurang-kurangnya yang memantau SPRM. Tetapi isunya dia memantau. Tapi bolehkah dia masuk ke dalam? Tak boleh. Bolehkah dia soal siasat? Tak boleh. Bolehkah dia buat domestic inquiry? Tak boleh. So Royal Commission of Inquiry ni, kalau kita buat tuan-tuan, bayangkan yang jadi pengurusinya Tengku Maimun. Tengku Maimun jadi pengurusi. Dan dalam RCI ni biasanya dia akan ada wakil daripada pembangkang, ahli parlimen. Wakil daripada beberapa pihak lah, beberapa individu. Mungkin juga pembangkang, mungkin ada kat situ. Pakar-pakar penyiasatan mungkin juga dari wakil NGO mungkin. Dia ada lah dia punya setup dia tu. Dan ini paling ditakuti. Kenapa? Kenapa nak
takut sangat nak buat RCI ni, Royal Commission of Inquiry ni? Sebab kalau dibuat RCI ni tuan-tuan, so RCI boleh panggil and dia boleh tanya the right question. Saya selalu kata, bukan kadang-kadang, in order for you to get the right answer, you must first ask the right question. First ask the right question. Contoh, the right question, tuan-tuan, soalan yang betul. Kalau kiranya KSN tanya, adakah kamu mempunyai saham lebih daripada 100,000? Azam Baki kata, ya betul, saya mempunyai saham lebih dari 100,000. Baik. Adakah kamu telah menulis surat ataupun memberitahu kepada KSN tentang saham tersebut dan meminta kebenaran? Azam Baki kata, ya, saya telah pun menyatakan dengan sekian tarikh email, sekian tarikh punya borang, whatever lah, untuk permintaan saya, menyatakan bahawa saya ada saham lebih 100,000. So KSN dan juga bukan select komiti, jawatan kuasa tu akan kata, therefore tidak ada masalah daripada segi prosedur. Azam Baki telah mengikut prosedur, tidak ada masalah. Soalannya tuan-tuan, is that the right question? Adakah itu satu soalan yang betul? Yalah, prosedur wise memang betul. Tapi adakah itu satu soalan yang betul? Pernah tak kita tanya soalan? Mungkin ke dia akan tanya soalan, kamu dapat lebihan duit tu untuk beli saham tersebut daripada mana? Daripada mana kamu dapat duit? Okey, saya ada pencen, saya ada gratuity, saya dapat 800,000. Okey, fine. Kamu dapat 800,000. Selepas itu soalan kita yang kedua. Kamu rugi 400,000 tau dengan bila kamu jual saham itu tergesa-gesa. How do you feel about that? Kenapa kamu nak jual saham tu tergesa-gesa? Why? Kalau kau tak ada rasa bersalah, tak ada bersalah, you feel that you are not guilty, kamu tidak bersalah, kenapa nak jual saham tu tergesa-gesa? Kenapa nak jual saham itu beberapa minggu atau sebulan sebelum pendedahan Bloomberg? Kenapa? Soalan yang ketiga, kamu tahu Andy Lim? Kamu tahu Victor Chin? Oh, saya tak tahulah, mungkin saya kenal. Okey, tak apalah. Kamu tahu tak bahawa saham yang kamu beli itu, Velocity itu ada saham antara shareholdernya adalah MMAG yang pernah meminjam daripada Velocity, dan isteri kepada Victor Chin ke Andy Lim ada juga ada saham juga di dalam Velocity. Dan kedua-dua nama ini dikaitkan dengan SPRM. Kamu tahu tak? Oh, saya tak tahulah. Itu soalan tu takkan ditanya sebab dia kan tanya soalan prosedur. So soalan-soalan ini akan ditanyakan di mana tuan-tuan? Di dalam RCI. Sebab RCI kalau dia kata saya tak kenal. Okey, kalau tak kenal, ini ada laporan internal memo yang didedahkan mengatakan bahawa Andy Lim kenal kamu dan kamu kenal Andy Lim. Kan? Benarkah dakwaan? Okey, mungkin dia akan kata tak benar dakwaan bahawa saya yang minta pistol Andy Lim balik. Baik, kita panggil polis. Okey, kes ini kita buka. Sekarang ini ada dakwaan, ada tak pistol Andy Lim ini diambil? Sewaktu dikatakan dia mengugut. Pertama, kita tengok laporan polis telah dibuat oleh ahli perniagaan tersebut. Memang ada dan dia pernah ditahan, pistol dia ditarik. Baik, pistol dia ditarik. Siapa yang rilis pistol ni? Kenapa dia diriliskan? Sedangkan dia ada jenayah mengugut, tuan-tuan. Jenayah mengugut patutnya dah kena tarik balik lisensi dan pistol itu. Kenapa dia boleh dapat balik lisensi dan pistol dan tidak di-charge tau? Tidak didakwa. Sedangkan dia tunjuk dia angkat macam ni kan, nampak pistol kat sini. Satu ugutan, is a criminal intimidation. Kenapa dia tidak didakwa? Kenapa dia tidak ditangkap? Kenapa dia tidak dibicarakan? Pistol yang dia ambil, kenapa tidak dibatalkan? Kenapa dibagi balik kepada pistol itu kepada dia? Siapa yang bagi arahan? Soalan-soalan ini, the right question. Yelah, kita boleh buat so-called inquiry. Aku dengan kau ngaku lah, kau kawan. You my friend, I'm your friend, you my friend. I am your friend, you are my friend. Kita kawan-kawan. Alah, kau tanyalah soalan. Oh, kami telah pun membuat satu siasatan. Kami telah membuat satu internal inquiry dan kami mendapati bahawa tidak ada masalah kepada saham Azam Baki ni. Iyalah. So, boleh tak dedahkan apa soalan yang kamu tanya? Oh, itu tak boleh. Itu adalah rahsia. Convenient tak? Kan, polis baru-baru ni, Naimah kata, oh kita, bila dia kata Naimah cuba untuk nak menggulingkan kerajaan, terus polis bertindak pantas. Tak, tuan-tuan. Kita tanya dengan mafia, corporate mafia ni, ada tak serbuan polis ke atas SPRM? Tuan-tuan ada baca tak? Ini serbuan, dulu SPRM pernah serbu
serbu apa orang kata SC, Security Commission, pernah serbu balai polis dan sebagainya. Tak, polis sekarang ni ada tak serbu SPRM? Ada tak berita polis serbu SPRM? Katanya. Tak ada kan, kita dengar cerita tu kan. Macam mana dia nak buat siasatan kalau dia tak serbu? Jadi, dia ni delay taktik tuan-tuan. Bila DAP kata kita nak segera Jumaat. DAP bagus dah tu, dia dah bagi Jumaat. Oh, kita dah berbincang dengan jemaah menteri bahawa kita akan bawa ke minggu hadapan atau satu masa nanti selepas siasatan itu dilakukan. Convenient tak tuan-tuan? Convenient.